Ya, bukan mudah untuk meyakinkan masyarakat Cina bahawa kenapa orang Melayu agak risau dengan portfolio Han Nah Yeoh dan timbalannya, juga bangsa yang sama. Begitu juga digandingkan dengan Kementerian Ngakomin campur Steven Sim, walaupun Steven Sim tu dikatakan lebih mesra orang Melayu, tapi hakikatnya bukan mudah kerana mereka katakan kita orang tak kisah pun, orang Cina tak kisah pun. Menteri Melayu Timbalan juga Melayu, dah lama dah kami lalui ni. Terutama sekali dalam era Barisan Nasional. Dalam era Barisan Nasional, MCA digantikan dengan DAP lah, ataupun DAP itu digantikan dengan MCA. Tapi hakikatnya adalah pada ketika itu era Barisan Nasional umpamanya, orang Melayu rasa selesa, rasa dia kata confident lebih kuat bahawa kerajaan boleh membantu mereka, terutama sekali selepas PRN Sabah, terutama sekali DAP sedaya upaya cuba meyakinkan masyarakat Cina bahawa mereka masih kuat, dan orang Melayu terfikir adakah akan digunakan ketiga-tiga portfolio ni untuk meraih simpati pengundi Cina. Itu yang dirisaukan. Jadi harapnya penonton AEC yang berbahasa Cina, bahasa Mandarin ini memahami kenapa kerisauan orang Melayu terhadap senario terkini ini dalam ketiga-tiga portfolio tersebut.